بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah bertemu kita tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini kita nak membicarakan tuan-tuan dan puan-puan dalam slot 30 hari 30 surah pilihan tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak menceritakan, kita nak tadabbur surah An-Nas. Apa surah An-Nas ini? Surah, maksud apa maksud An-Nas? Manusia. Tuan-tuan, An-Nas ini maksud dia manusia. Surah An-Nas adalah surah ke-114. Penutup bagi surah di dalam Al-Quran iaitu surah An-Nas. Tuan-tuan, surah An-Nas ini termasuk dalam surah Al-Mu'awwidhatain, iaitu surah yang mana kita kata surah pelindung bersama-sama dengan surah Al-Falaq. Tuan-puan, menariknya surah ini adalah surah terakhir dalam Al-Quran. 114 ini adalah surah ke-114 di dalam Al-Quran. Tuan-puan, ditutup dengan kisah musuh dalaman manusia. Tuan-puan, manusia, kita sesama manusia ada musuh dalaman kita. Membuka kesedaran bahawa bahaya paling besar bukan di luar tetapi di dalam hati manusia itu sendiri. Kalau surah Al-Falaq, tuan-tuan dan puan-puan, mengajar kita berlindung daripada bahaya luar. Surah Al-Falaq ni kita baca sebab lindung daripada mara bahaya yang daripada luar. Anasir-anasir luar, tuan-puan. Tapi surah An-Nas mengajar kita berlindung daripada bahaya yang paling halus, iaitu bisikan dalam jiwa sendiri. Surah Al-Falaq ajar kita tepis, berlindung daripada anasir-anasir luar, tuan-puan. Tapi surah An-Nas nak ajar kita berlindung daripada hati kita sendiri. Okey, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuan-puan, nak tahu cerita berkenaan dengan apa? Jom tuan-tuan dan puan-puan kita berehat seketika. Jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Lah Official. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, berjumpa selepas ini.